Kebetulan aku punya Evo ni dekat tempat si Nasir Rev Pro ni. Nasir Rev Pro, aku ada satu tugasan untuk engkau lah kali ni. Alright. Tugasannya adalah Evo ni sebenarnya aku nak naikkan dia atas dyno semula. Maksudnya nak set up balik, nak tune balik. Sebab apa? Hari tu aku bawa pergi Terengganu Kereta ni minyak petrol RM880 habis. Pergi balik Terengganu. Nak laju, jangan ngeluh. Bukan masalah ngeluh. RON 97, horsepower dia 700. Pergi balik Terengganu, habis minyak lebih kurang 880. Okey. Bila aku bawa jalan jauh aku dapat rasakan dia punya enjin ni terlalu mengerang. Jadinya kereta ni kita nak kena tune balik Jadi, kita nak buat apa ni, Bos? Bila nak kena tune balik, kita kena set up kereta ni. Maksudnya kena check dia punya leaking, check dia punya spark plug, check dia punya keadaan dia sepenuhnya lah. Jadi bila naik atas dyno nanti tak ada apa-apa isu. Sekarang ni kereta ni nak tune balik dyno. Korang rasa lepas aku dyno nanti, berapa yang dapat menggunakan RON 95? Cuba komen dekat bawah. Nasir, kau tolong aku. Sebenarnya Bos nak guna tu kan? IC kan? Kadang-kadang pakai 97 terasa juga kau tolong aku kau tolong aku Boleh. Tolong aku Okey. Tolong aku. Okay. Agak-agak apa power dapat pakai RON 95 Bos, cakap dia orang Bos nak tengok buat projek ni follow lah. Oh, nak tengok projek ni kena follow Okey, baik, follow dulu. Jangan lupa tekan button follow kat situ.